kisah Troy yang kita dengar sejak kecil. Rupanya bukan sekadar dongeng semata-mata. Penemuan arkeologi membuktikan bandar legenda ini memang wujud di dunia nyata. Homer menulis Iliad bukan sekadar imajinasi tetapi berdasarkan peristiwa sejarah yang benar berlaku. Di Turki, arkeologi menemui 9 lapisan bandar yang dibina bertindih selama ribuan tahun. Tembok pertahanan setinggi 8 meter ini membuktikan Troy adalah kubu kuat yang sukar ditawan. Lokasi strategik Troy mengawal laluan perdagangan antara Eropah dan Asia pada zaman dahulu. Walaupun kuda Troy mungkin simbolik, peperangan antara Greek dan Troy memang berlaku sekitar tahun 1200 sebelum Masihi. Artifak Greek ditemui di Troy membuktikan hubungan dan konflik antara kedua-dua tamadun ini. Penemuan ini mengajar kita bahawa sejarah sering tersembunyi di sebalik kisah legenda yang kita dengar. Troy mungkin bukan lagi mitos tetapi bukti nyata kehebatan tamadun purba yang patut kita kaji, pelajari dan hormati. Jangan lupa like, komen dan share.